Assalamualaikum dan selamat datang ke channel PR Tutorial. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara renew kad Maybank secara online tanpa perlu ke kaunter Maybank. Jadi kepada yang nak tahu bagaimana cara-cara, tonton video ni sampai habis. Pertama sekali, sila buka laman web Maybank to You, kemudian masukkan username anda. Selepas itu, klik yes untuk sahkan frasa keselamatan. Masukkan password anda dan klik login. Seterusnya, klik pada bahagian akaun seperti saya tunjukkan dekat sini. Kemudian, klik kad. Dekat sini akan dipaparkan kad Maybank anda. Untuk membuat pembaharuan kad, sila klik dekat bahagian Renew Now. Kemudian anda scroll ke bawah. Di bahagian debit card, sila klik pada ikon titik 3 ini dan sila pilih Replace or Renew Card. Seterusnya, anda boleh pilih jenis kad yang anda nak. Selepas pilih kad, sila klik Next. Di bahagian ini, anda perlu masukkan alamat penghantaran. Pastikan alamat yang dimasukkan itu adalah alamat yang betul kerana kad yang baru akan dihantar ke alamat tersebut. Selepas selesai masukkan alamat, klik pada bahagian Terms and Condition untuk persetujuan. Kemudian anda klik Submit. Seterusnya, anda klik Request untuk dapatkan notification pengesahan transaksi. Sekarang, sila buka aplikasi MAE di telefon anda. Seterusnya, sila semak notification tersebut dan klik Approve untuk pengesahan permohonan. So, sekiranya keluar status macam ni, permohonan untuk renew kad Maybank secara online telah pun berjaya dibuat. Kad baru akan dihantar kepada anda dalam tempoh 9 hari bekerja. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga video ini dapat membantu dan memudahkan urusan anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.